Satu amalan yang mudah untuk kita nak masuk syurga. Apa dia? Senyum. Senyum. Senyum itu kata Nabi, sedekah. Senyum sedekah. Jangan tuan-tuan tabung lalu senyum pula. Apa? Sedekah. Senyum tu sedekah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata dalam Sahih Bukhari disebut Nabi ni sentiasa senyum dengan para sahabat. Sentiasa senyum je. Sebab apa? Senyum tu melambangkan perkara yang mudah dibuat, tapi sangat susah untuk dilakukan. Senang dibuat tapi susah nak dilakukan. Terutamanya kalaulah penjawat awam, kan? Penjawat awam, kalau nurse ke, kalau jaga kat kaunter, saya tengok selalunya susah senyum. Baru ni saya ceramah di hospital Allahumma salli ala Muhammad, Slim River. Nurse-nurse ni, saya kata dekat nurse-nurse, kalau nak ikut syurga ni, tuan-tuan semua masuk syurga. Ni kakak-kakak, adik-adik nurse-nurse ni, dia orang kata, kenapa ustaz kata macam tu? Tuan-tuan, saya kata kakak-kakak, pesakit masuk, kakak senyum aja, jamin dah kakak syurga. Tapi kakak, saya tengok, saya ceramah ni sejam, senyum pun tidak. Lepas tu barulah nak senyum. Oh, kadang-kadang dia orang jumpa ada seorang staff nurse, dia kata, ustaz bukan tak nak senyum ustaz, letih sangat. Saya kata memang mana ada hidup tak letih. Dah kerja kita macam tu, tapi apa salahnya kita senyum? Senyum tu sebagai sedekah, pahala cukup besar. Ada seorang nurse tu, dia kata, ustaz, dia kata, perkara ni berlaku, ada seorang pengurusi pos rawi. Tuan-tuan tahu tak pos rawi? Pos rawi ni hospital, kan? Pengurusi pos rawi ni, kalau dia tengok live ni, tak apa saya sebut nama dia. Dia cerita kat saya, ustaz, saya mati 2 kali lah. Ni pengurusi pos rawi ni, 2 kali mati lah. Mati macam mana? Dia kata, ustaz, saya suka makan musang king. Tuan-tuan tahu tak musang king? Musang king tu durian lah. Sekarang ni musang king ni duduk nombor 2 tau. Yang paling sedap sekali dia sebut aheng. Aheng kah? Aheng apa? Kat mana kita makan tu? Apa? Aheng wah. Lupa dah. Nama yang ni dekat Penang tu, dia kalau dia kuning macam ni, bila kita pegang tu dia melekat dekat tangan, bila gigit macam chewing gum. Punya sedap. Nak cerita tak kerti lah. Tuan-tuan mentelai aliok dah. Sedap sungguh, lebih sedap daripada musang king. Yang ni memang king of the king lah. Sedap sungguh. Tapi dia ni suka makan musang king. Dia kata, kalau saya makan ustaz, bukan 3 biji, saya makan satu tu, satu raga. Ni pengurusi pos rawi, kalau dia tengok live ni, tuan-tuan, saya akan salam kat dia. Dia makan seraga ni, musang king. Bukan dia makan macam mana? Kira pagi makan sarapan musang king. Bukan dia makan macam tu. Tuan-tuan tahu dia makan macam mana? Dia makan dengan pulut. Bini saya suka. Dia bubuh pulut. Lepas tu dia ambil musang king. Dia bubuh apa tu? Santan. Lepas tu dia ramai. Dia ramai keluar aku sini ni. Aku tengok pun tak lalu. Bini saya ramai-ramai. Lepas tu dia kata, nah abang, aku nak telan tapi saya tak lalu. Saya suka makan itu freshnya. Bini saya suka makan tu. Dia ramai kan. Lepas tu dia ni pagi tu ramai dah makan. Balik tengah hari makan musang king ni. Malam makan musang king. 3 hari makan. 3 hari musang king. Terus kena stroke. Bukan kena stroke, kena apa? Paralysis stroke ah. Bila kena stroke, tangan belah ni macam ni. Mulut heret. Bila mulut heret tak nak makan lah tuan-tuan. Tobat. 3 bulan lepas tu, alhamdulillah sihat. Dia kata masa kena tu memang masa macam nak mati dah. Sihat. Bila sihat, dia apa kat bini dah. Yang musang king, yang kata nak kena king ni. tak mau buat. Jangan nak kena stroke lagi kah? Kawan ni tuan-tuan, musang king ni, Allah, bila sebut saja memang meleleh air liur lah. Memang dia minat sungguh. Jadi oleh kerana bini ni tak mau buat, dia pergi bagi kat kak dia. Dia beli satu raga, bagi kak buat. Tak bagi tahu kat bini. Bini tak masalah. Kak buat. Kak punya bagus, kak buat. Makan tuan-tuan. Bukan kena stroke. Heart attack terus. Bila heart attack, masuk hospital, dikatakan 6 orang doktor rawat.
rawat tuan-tuan, pakai tu yang elektrik ni, disahkan mati, sah mati. Tapi ada seorang staff ni tengok ni, daripada proses apa semua, bubuh elektrik, pam semua dah sah mati. Apa salahnya, dia kata, pergi kat telinga, ajar la ilaha illallah. Jadi staff ni pergi kat telinga, la ilaha illallah. Pengurusi pos rawi ni dia kata, bila nurse tu sebut la ilaha illallah, dia kata, ketika itulah saya nampak kalimah la ilaha illallah datang macam cahaya. Kemudian saya bergantung dekat kalimah tu, dia kata. Bila bergantung tu, kalimah tu bergerak daripada hujung kaki saya bergantung, dia kata. Ketika itulah badan saya jadi sejuk. Kemudian sampai kat dada saya, kemudian keluar melalui mulut saya. Bila ha tu nyawa balik, saya hidup kali kedua. Kerana apa? Kerana staff nurse ni ajak orang yang dah mati ni dengan la ilaha illallah. Tu hebat la ilaha illallah. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita ni jadi staff nurse, jadi apa-apa orang yang din dengan manusia ni, senyum pun dah ada pahala dah. Tambahlah ajar kalimah la ilaha illallah. Tapi kita ni, Allah, kadang-kadang jumpa orang pun tak senyum. Sebab tu saya duk ajar, bila tangkap gambar, suka senyum. Tuan-tuan tengok gambar saya semua. Sebab apa? Nak latih tu senyum tu bukan senang. Ada orang tak boleh senyum pun. Tengok makcik-makcik tak senyum pun. Nak latih tuan-tuan. Nak senyum bukan mudah. Tapi boleh buat. Boleh buat. Sebab apa? Senyum ni satu sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, dia jamin syurga, murah rezeki. Ni benda yang simple. Senyum. Yang seterusnya, ada satu perkara yang bila kita amal, tuan-tuan, syaitan ataupun sihir tak boleh ganggu kita. Selalu orang baca tapi tak kena. Macam mana? Baca ayatul kursi dengan waqaf 9. Tuan-tuan pernah dengar tak? Awang bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kadang-kadang ada orang ganggu syaitan, kita baca syaitan tak lari. Macam mana nak buat? Waqaf 9. Jangan waqaf 7. Waqaf 9 macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Yang terakhir, wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Waqaf 9. Bila waqaf 9, tuan-tuan, dikatakan syaitan, jin ni, tuan-tuan, yang bukan Islam, dia tak boleh, tuan-tuan, bila dengar wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, dia terbakar. Kita kadang-kadang tak edi. Tuan-tuan try, kalaulah orang kena gangguan ataupun kita rasa aku ni rasa macam diganggu lah, tuan-tuan, waqaf 9. Jangan waqaf 7, waqaf 9. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Yang terakhir, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terabat bang, akak, insya-Allah tidak diganggu oleh syaitan, jin dan sihir manusia. Tapi banyak orang tak tahu kaedah dah. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, Quran ni syifaun wa rahmah. Dia syifa dan penawar. Tapi kita tak tahu macam mana dia syifa, mana-mana penawar. Sebab baca tak kena. Kaedah kita tak kena. Contohnya, orang yang nak ru'yah diri dia. Ru'yah diri, tuan-tuan baca surah Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني تو ulang, وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 10 kali. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Maksud dia apa? وما هم بضاري, tidak memberi mudarat sesuatu pun dengan izin Allah. InsyaAllah orang nak buat kat kita, kita dinding. Surah Al-Baqarah
ayat 102. Kalaulah nak ru'yah, contohnya kita kan, tiba-tiba orang bagi tahu dekat USJ ni orang kena jin. Tuan-tuan nak pergi tengok tak? Tuan-tuan takut. Jangan takut. Tuan-tuan ru'yah diri tuan-tuan dulu, buat dinding. Dinding macam mana makcik, kakak? Baca surah Al-Baqarah ayat 102. Tang wa ma hum bidari tu 10 kali. Wa ma hum bidari nabi min ahdin illa biiznillah. Wa ma hum bidari nabi min ahdin illa biiznillah. Kemudian sambung. Fa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw fi anfusihim law kanu ya'lamun. Tuan-tuan pergilah rumah orang yang kena jin tu. Insya-Allah tuan-tuan tak kena. Tapi kalau kena juga, tuan-tuan jin. Tuan-tuan sendirilah jin, tuan-tuan. Ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, amalan yang sedikit tapi faedah dia banyak. Banyak orang tak tahu.